Aku tak pernah sangka malam itu akan jadi satu pengalaman yang mengubah cara aku melihat segala-galanya. Malam yang bermula sebagai undangan biasa, tapi berakhir dengan teka-teki yang menyentuh hati dan rahsia yang tersimpan di dalamnya. Hai, nama aku Aisyah. Aku berumur 53 tahun. Aku seorang guru sekolah rendah di sebuah bandar kecil di Johor dan aku seorang ibu tunggal kepada seorang anak perempuan bernama Liana. Biasanya, aku lebih suka duduk di rumah, menikmati ketenangan selepas seharian mengajar. Tapi malam itu, semuanya berubah kerana satu panggilan telefon dari seorang kawan anakku yang mengundang aku ke sebuah majlis hari jadi yang tidak seperti biasa. Pada mulanya, aku memang tak mahu pergi. Aku bayangkan majlis itu akan seperti biasa, hidangan biasa, perbualan tentang kerja dan anak-anak, dan suasana yang agak membosankan. Aku rasa umur aku sudah cukup untuk mengelakkan acara seperti itu. Tapi Liana, anak aku, pandai sangat membaca hati aku. Dia tahu apa yang buat aku cair walaupun aku sendiri kadang-kadang tak sedar. Dia duduk di sebelah aku di ruang tamu, pandang aku dengan matanya yang sentiasa memohon itu, dan berkata, "Mak, tolonglah, Mak mesti suka. Mak kan suka teater dan lakonan." Ini tema majlisnya perisik bersara. Macam-macam ada nanti. Aku pandang dia, dan walaupun hati aku berat, aku tak dapat menolak. Ada sesuatu yang menarik dalam kata-katanya. Jadi aku setuju, dan malam itu aku bersiap. Aku pilih blaus hitam sutera yang aku suka, simple tapi elegan, dengan butang halus yang menambah seri. Aku tak tahu apa yang menanti aku di sana, tapi aku tahu aku mahu cuba sesuatu yang berbeza. Aku masih ingat, ketika sampai di rumah tuan rumah di Kota Tinggi, suasana sudah siap dengan dekorasi dan kostum tema perisik yang sangat kemas dan misteri. Malam itu, aku bertemu dengan menantu lelaki aku, Arif. Liana sudah atur supaya aku dan Arif menjadi pasangan dalam permainan teka-teki yang mereka sediakan. Aku dan Arif selalu ada kemistri yang baik. Dia seorang lelaki yang pandai buat aku ketawa dan tak pernah terlalu mengongkong. Apabila dia hulurkan tangan dan berkata, "Jadi, rakan sepasukan aku malam ni?" Aku balas dengan senyuman separuh terpaksa, tapi ada rasa seronok yang mula menyelinap. Kami dibawa ke sebuah bilik kecil dengan lampu malap dan sebuah beg lama terletak di tengah lantai. Di dinding ada tulisan, "Misi anda, keluar tanpa dedahkan semua rahsia." Aku baca ayat itu dan tersenyum kecil. Macam simbolik sangat. Arif pandang aku dengan rasa ingin tahu yang sama, seolah-olah kami berdua sedang memulakan sesuatu yang lebih dari sekadar permainan. Apabila dia mula membaca nota pertama, aku berdiri dekat dia. Bau kelon kayu citrusnya memenuhi ruang kecil itu. Aku cuba berlagak tenang, walaupun dalam hati berdebar. Permainan ini bukan sahaja tentang teka-teki, tapi juga tentang perasaan yang suka aku jelaskan. Satu persatu, kami cari kunci dan petunjuk, dan aku mula merasakan ada sesuatu yang lebih daripada sekadar permainan malam itu. Sentuhan jari kami yang tidak sengaja bersentuhan semasa menyerahkan sampul kecil itu buat aku terkejut. Pandangan dia yang tiba-tiba berubah, penuh makna yang aku cuba tafsir tapi belum faham. "Kerja yang bagus, partner," bisiknya, dan aku hanya mampu berpaling ke tingkap, cuba sembunyikan degup jantung yang terlalu laju. Malam itu, aku belajar bahawa kadang-kadang, permainan yang paling rumit bukanlah teka-teki di dalam bilik itu, tapi perasaan yang terpendam di antara dua insan yang sepatutnya hanya berkongsi ikatan keluarga biasa. Aku tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, tapi satu perkara yang pasti, malam itu, aku mula melihat Arif dengan pandangan yang berbeza, dan aku tahu, kisah ini baru sahaja bermula. Malam itu, suasana di rumah sahabat Liana di Kota Tinggi sungguh berbeza daripada apa yang aku jangkakan. Dari luar, ia kelihatan seperti pesta biasa, dengan lampu berkelip dan bunyi gelak ketawa memenuhi ruang tamu. Namun,
Tema perisik bersara itu membuatkan aku rasa seperti aku masuk ke dalam dunia lain, dunia yang penuh misteri dan rahsia, jauh daripada rutin harian aku yang tenang sebagai seorang guru dan ibu tunggal. Aku masih ingat bagaimana Liana memujuk aku agar hadir. Dia duduk rapat di sebelah, dengan wajah berseri-seri, dan berkata, "Mak, ini bukan majlis macam biasa. Ada permainan teka-teki, kostum, dan semuanya berkaitan dengan dunia perisik. Mak mesti cuba, nanti mesti seronok." Aku hanya menggiling perlahan, rasa berat di hati, tapi dia pandai sangat membaca perasaan aku. Matanya yang jujur dan penuh harapan itu akhirnya membuatkan aku setuju juga. Sebaik saja aku melangkah masuk, aku dapat rasa aura berbeza. Ramai tetamu sudah berpakaian mengikut tema. Ada yang memakai sut hitam lengkap dengan topi dan cermin mata gelap. Ada juga yang memakai pakaian ala agen rahsia dengan pelbagai aksesori. Aku sendiri hanya mampu tersenyum malu-malu sambil menyelak lengan baju sutera hitam aku yang sederhana elegan itu. Aku cuba nampak selesa walaupun aku tahu aku bukan jenis yang pandai dalam permainan macam ini. Liana pula sudah kelihatan ceria, bercampur dengan beberapa rakan sekelasnya yang juga memakai kostum perisik. Aku perasan dia pandang aku sekali-sekala dengan senyuman penuh makna, seolah-olah dia tahu sesuatu yang aku belum faham sepenuhnya. Dan ketika itu, dia memperkenalkan aku kepada Arif, suaminya yang juga menantu lelaki aku. Arif kelihatan santai dan yakin, dengan senyuman yang mudah membuatkan suasana jadi lebih mesra. "Kau akan jadi partner aku malam ni," katanya sambil hulurkan tangan. Aku terkejut sekejap, tapi kemudian genggam tangannya dengan senyuman kecil. Arif memang seorang lelaki yang mudah didekati, meskipun aku jarang berpeluang berbual lama dengannya. Dia bukan jenis yang suka mengungkung atau memberi nasihat yang tidak diminta. Malah, aku selalu rasa selesa bila berada di sekelilingnya. Kami dibawa ke sebuah bilik kecil yang sudah dihias dengan penuh teliti. Cahaya lampu malap, sebuah beg lama yang terletak di tengah-tengah lantai, dan nota yang tergantung di dinding dengan tulisan yang agak misteri. "Misi anda, keluar tanpa dedahkan semua rahsia." Aku baca ayat itu dengan perlahan sambil tersenyum kecil. Rasanya simbolik sangat, macam menggambarkan hidup aku dan Arif dalam suasana keluarga ini. Arif mula membaca nota teka-teki pertama dengan suara yang tenang. Aku berdiri dekat dengannya, berasa sedikit gugup tapi juga tertarik. Bau kelun kayu citrus yang dia pakai membuat aku terasa lebih dekat dengannya tanpa mahu aku sedari. Aku cuba menjadi partner yang membantu walaupun aku langsung tak pandai teka-teki sebegini. Setiap langkah kami dalam bilik kecil itu terasa seperti perjalanan rahsia yang membawa aku lebih dekat dengan Arif, bukan sahaja sebagai menantu dan ibu mertua, tapi sebagai dua individu yang sedang cuba memahami satu sama lain dalam suasana yang tidak biasa. Aku mula sedar bahawa malam ini bukan sekadar permainan, tapi ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku di antara kami. Aku masih ingat dengan jelas detik di mana jari kami bersentuhan secara tidak sengaja ketika menyerahkan sampul kecil yang mengandungi petunjuk seterusnya. Sentuhan itu membuat aku terhenti seketika, dan aku dapat lihat pandangan Arif berubah. Ada sesuatu yang aku tak mampu tafsir pada waktu itu, tapi rasa hati aku sudah mula berbisik bahawa malam ini akan jadi lebih rumit daripada yang aku sangka. "Kerja yang bagus, partner," bisik Arif dengan suara yang lembut. Aku hanya mampu berpaling, cuba sembunyikan rasa yang tiba-tiba naik ke pipi. Aku tahu, ini hanya permainan, tapi mengapa setiap kata-katanya terasa begitu bermakna? Malam itu, aku belajar bahawa kadang-kadang, permainan yang paling suka bukanlah teka-teki di bilik kecil itu, tapi perasaan yang kita cuba sembunyikan di dalam hati sendiri. Aku tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, tapi satu perkara yang pasti, malam ini membuka satu lembaran baru dalam hidup aku yang sebelum ini aku sangka biasa sahaja. Dan aku rasa, kisah ini baru sahaja bermula. Malam itu, suasana di bilik kecil itu semakin tegang tapi aku rasa ada kehangatan yang aneh antara aku dan Arif.
Kami mula menyelami teka-teki demi teka-teki yang disediakan, dan setiap langkah membawa kami lebih dekat, bukan hanya dari segi ruang tetapi juga perasaan yang suka aku ungkapkan. Sebelum malam itu, aku fikir aku sudah mengenali Arif sepenuhnya sebagai menantu lelaki aku, seorang suami kepada anak perempuan aku, Liana, dan lelaki yang baik dalam keluarga kami. Tapi malam itu, aku mula melihat sesuatu yang lain. Ada sisi lembut dan perhatian yang dia tunjukkan, yang selama ini mungkin aku terlepas pandang kerana sibuk dengan rutin harian aku. Arif bukan sahaja pandai menyelesaikan teka-teki, tetapi dia juga pandai membuat aku berasa selesa dan dihargai. Ketika kami mencari petunjuk pertama, aku perasan cara dia memandang aku bukan sekadar sebagai ibu mertua atau menantu, tetapi seolah-olah kami adalah dua orang yang sedang berkongsi rahsia yang hanya kami fahami. Blaus hitam yang aku pakai malam itu, yang biasa aku anggap hanya pakaian biasa, tiba-tiba terasa lebih istimewa. Kain sutera yang lembut menyentuh kulit aku, dan aku perasan Arif sering mencuri pandang ke arahnya, kemudian ke arah aku, dengan senyuman yang membuat hati aku berdebar. Kami bekerjasama dengan sangat baik. Aku menyerahkan setiap petunjuk yang aku temui, dan dia pula mengatur langkah seterusnya dengan yakin. Ketika aku menemui sebuah sampul kecil tersembunyi di bawah bantal kerusi lama, aku menyerahkannya kepada Arif. Jari kami bersentuhan sekejap, dan detik itu terasa seperti masa berhenti seketika. Aku menerawang ke dalam matanya dan melihat ada sesuatu yang suka aku tafsirkan, mungkin kekaguman atau sesuatu yang lebih dalam. Aku cuba mengalihkan pandangan ke tingkap, tetapi jantung aku berdegup kencang. Kerja yang bagus, partner, bisiknya lembut. Aku tersenyum, cuba sembunyikan perasaan yang tiba-tiba timbul dalam hati. Misi kami tidak berakhir di situ. Arif membuka beg tua itu dan menemui sekeping nota baru bersama botol sampanye kecil. Tahniah, kamu berjaya menamatkan tahap pertama, katanya sambil tersenyum. Kami berdua bersorak kecil dan membuka botol itu. Aroma anggur yang sejuk dan berkilau memenuhi bilik kecil itu. Kami bersulang dengan gelas plastik, dan aku merasa ada kehangatan yang lebih daripada sekadar minuman dalam tubuh aku. Arif memandang aku dengan cara yang buat aku rasa seolah-olah dunia ini hanya milik kami berdua. Awak tahu, saya selalu fikir awak tak hargai diri sendiri, katanya perlahan. Aku pandang dia, terkejut dengan kata-katanya. Kenapa pula? Tanya aku, suaraku sedikit gemetar. Sebab awak selalu kata tak pandai buat ini dan itu, padahal sebenarnya awak sangat berbakat, balasnya, senyuman misteri di wajahnya. Aku terdiam, hati aku bergetar tanpa sebab yang jelas. Kami teruskan misi ke tahap kedua yang lebih mencabar, dengan teka-teki dan cabaran yang memerlukan kerjasama dan kepercayaan. Aku mula rasa, malam itu bukan sekadar permainan, tapi satu perjalanan yang membuka pintu ke sesuatu yang aku tak pernah jangka. Aku sedar, antara kami ada sesuatu yang lebih daripada sekadar hubungan keluarga biasa, sesuatu yang aku sendiri tak tahu bagaimana untuk hadapi. Dan aku tahu, malam ini baru permulaan segala-galanya. Malam itu, suasana dalam bilik kecil itu semakin tegang dan penuh misteri. Aku dan Arif terus menyelami setiap teka-teki yang diberikan, dan aku mula sedar bahawa walaupun kami hanya berpasangan untuk permainan ini, ada sesuatu yang lebih mendalam yang sedang terbina antara kami. Bukan sahaja kerjasama yang lancar, malah ada getaran halus yang tidak dapat aku nafikan. Arif, dengan sikap tenangnya, memimpin setiap langkah dengan yakin. Dia bukan sahaja pintar, malah sangat sensitif terhadap perasaan aku. Kadang-kadang, aku dapat rasa pandangannya yang tajam itu terpaut pada aku lebih lama daripada yang sepatutnya, membuatkan jantung aku berdetak lebih laju daripada biasa. Aku cuba menenangkan diri sambil terus mencari petunjuk yang tersembunyi. Ketika kami mencari kunci kedua, Arif meminta aku memegang lampu sulu yang kami temui dalam beg lama tadi. Sinar lampu itu meluncur perlahan ke sudut-sudut bilik yang gelap,
menyinari debu dan kesunyian yang mengisi ruangan. Cahaya itu menari di wajah Arif, menonjolkan kontur wajahnya yang maskulin dan serius, tetapi dengan senyuman kecil yang membuat aku rasa hangat di dalam hati. Kami berdua berlutut di lantai kayu yang berderit itu, mencari celah-celah rahsia. Aku perasan betapa dekatnya kami. Ruang antara kami hanya beberapa sentimeter sahaja. Nafasnya yang hangat terasa di leherku, dan aku cuba mengalihkan pandangan ke arah lain supaya tidak menunjukkan kegugupan yang semakin menguasai diri. Tiba-tiba, Arif mengeluarkan suara lembut, "Sila terangkan lampu ke bawah meja itu." Aku mengarahkan cahaya tepat ke bawah meja kayu usang di sudut bilik. Arif mencapai ke dalam kegelapan dan mengeluarkan kunci kecil berkilat. Aku tersenyum lega. Satu lagi teka-teki berjaya diselesaikan. Namun, apa yang membuatkan aku terpaku adalah apabila Arif berdiri tepat di belakangku, dekat sangat sehingga aku dapat merasakan kehangatan tubuhnya. Dia berdiri diam, seperti menunggu sesuatu, dan aku tidak berani bergerak. Jantungku berdegup kencang, dan aku cuba mengawal perasaan yang datang tanpa diduga itu. Untuk menghilangkan ketegangan, aku cuba mengusik. Kalau ada benda lain yang menghalang, saya buat itu walkie-talkie saja. Ada keheningan seketika sebelum Arif ketawa perlahan. Kalau begitu, saya kena bercakap dengan bisikan. Suaranya yang semakin perlahan membuat aku tersenyum malu. Kami teruskan mencari kunci ketiga pula. Tetapi kali ini, cabarannya lebih mencabar. Petunjuknya mengatakan kunci itu tersembunyi di tempat kegelapan dan di mana kebenaran tersembunyi. Aku cuba memahami maksud itu sambil mencari-cari di sekeliling bilik. Apabila lampu dimatikan, kami berdiri dalam kegelapan total. Hanya cahaya kecil dari celah pintu yang menyelinap masuk. Aku dapat dengar suara nafas kami yang berirama. Dan hati aku berdegup lebih laju dari biasa. Arif meminta aku mematikan lampu sulu, dan aku patuh. Di atas siling, aku dapat lihat bintang-bintang kecil yang menyala, membentuk corak yang aneh dan misteri. Arif berdiri dekat sebelah aku, dan secara tidak sengaja, tangannya menyentuh lenganku. Sentuhan itu membuat aku terkejut dan sekaligus teruja. Aku tidak bergerak, membiarkan sentuhan itu berlanjutan walaupun hanya sekejap. Perasaan yang bercampur baur memenuhi ruang kecil itu. "Lihat, itu petunjuk seterusnya," bisik Arif sambil menunjuk ke arah rak buku di sebelah dinding. Kami berjalan bersama ke rak itu, sambil aku menyalakan lampu sulu semula. Buku-buku lama yang usang dan berdebu menjadi bahan pencarian kami. Arif mengeluarkan beberapa buku dan menyerahkannya kepadaku. Kali ini jari kami bertemu lagi, lebih lama dari sebelumnya. Aku dapat rasa sesuatu yang aneh, ada ikatan yang semakin kuat antara kami, lebih dari sekadar rakan sepasukan dalam permainan ini. Aku cuba menafikan perasaan itu, tetapi setiap kali mata kami bertemu, aku tahu ada sesuatu yang tidak boleh aku abaikan. Kami akhirnya menemui kunci ketiga tersembunyi di belakang sebuah cermin tua. Aku dan Arif saling berpandangan, dan aku tahu malam ini akan terus membawa kejutan yang aku belum bersedia untuk hadapi. Kami berdiri berdepan dengan cermin tua yang berbingkai kayu ukiran halus itu. Suasana dalam bilik kecil itu terasa semakin tegang, seolah-olah setiap hela nafas kami membawa makna yang lebih daripada sekadar permainan teka-teki. Aku perhatikan wajah Arif yang serius. Matanya meneliti bingkai cermin itu dengan teliti sebelum dia menghulurkan tangan untuk membuka cermin tersebut. Di belakang cermin itu, tersembunyi kunci ketiga yang kami cari selama ini. Aku tarik nafas dalam-dalam, cuba mengawal degupan jantung yang seakan mahu melompat keluar dari dada. Kunci itu kecil, berkilat, dan terasa dingin apabila aku pegang. "Ini dia," bisikku perlahan sambil menyerahkan kunci itu kepada Arif. Dia tersenyum, tetapi senyumannya membawa maksud yang aku tidak dapat tafsir. Ada sesuatu yang tersimpan di sebalik senyuman itu, satu rahsia yang belum diungkap. Kami berdua tahu,
langkah seterusnya akan membawa kami ke tahap paling mencabar dalam permainan ini. Di sudut bilik, sebuah peti besi kecil dengan kunci kod menanti. Di sebelahnya, sebuah nota bertulis dengan tinta hitam, tahun kunci tahun di mana segala rahsia bermula. Aku mengerutkan dahi, cuba memikirkan maksudnya. Tahun apa ya? Aku bertanya pada Arif. Dia menggiling, kelihatan sama-sama bingung. Kami cuba beberapa kombinasi, bermula dengan tahun kelahiran anak perempuan tuan rumah, kemudian tahun semasa. Tiada satu pun berjaya membuka peti itu. Aku mula rasa resah, tetapi Arif tetap tenang. Mungkin ini bukan tentang dia, tapi tentang kita, katanya perlahan, membuat aku terkejut. Kita? Aku ulang, suara aku hampir tidak kedengaran. Apa maksudnya? Aku cuba menenangkan diri dan cuba memahami maksud kata-katanya. Mungkin tahun yang dimaksudkan berkaitan dengan sesuatu yang kita kongsi bersama, tambahnya. Aku teringat kembali saat-saat kami bersama dalam permainan ini. Bagaimana kami saling menyokong dan mengerti tanpa perlu banyak kata. Aku memasukkan tahun semasa, dan dengan sedikit sentuhan, peti besi itu berbunyi klik dan terbuka. Di dalamnya terletak sebuah sampul putih besar yang disegel rapi. Aku mengangkatnya dengan hati-hati, merasa beratnya bukan sahaja dari kertasnya, tapi dari rahsia yang tersimpan di dalamnya. Arif berdiri di sebelah, menunggu dengan penuh perhatian. Aku menghirup nafas dalam-dalam sebelum perlahan-lahan membuka sampul itu. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang kemas, penuh dengan kata-kata yang membuat hatiku bergetar. Surat itu bukan sahaja berkaitan dengan permainan, tapi lebih kepada sesuatu yang lebih peribadi dan mendalam. Sesuatu yang mengaitkan aku dan Arif dengan cara yang aku tidak pernah jangka. Sementara aku membaca, aku dapat lihat reaksi Arif juga berubah. Dia kelihatan serius dan sedikit gelisah. Ada satu perkara yang kami berdua tahu, permainan ini bukan sekadar permainan. Ia membawa kami ke satu titik di mana batas antara realiti dan rahsia mula kabur. Tiba-tiba, bunyi pintu terbuka membuat kami tersentak. Semua tetamu yang menunggu di luar mula memberi tepukan gemuruh. Tahniah. Kalian berjaya menamatkan misi dengan rekod masa yang luar biasa, kata penganjur dengan penuh semangat. Aku cuba mengawal perasaan, tersenyum sambil menerima pujian itu. Namun, di dalam hatiku, segala teka-teki dan rahsia yang baru saja terungkap masih berputar-putar, meninggalkan aku dalam dilema yang sukar untuk aku terjemahkan. Arif berdiri di sebelahku, senyumannya kali ini lebih serius, lebih bermakna. Aku tahu, malam ini bukan berakhir seperti yang aku sangka. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kami di hadapan. Dan aku tak pasti sama ada aku bersedia untuk menghadapinya. Aku masih terkejut dengan apa yang berlaku dalam bilik misteri itu tadi. Semua teka-teki yang kami selesaikan, kunci yang kami temui, dan surat yang kami baca, semuanya berputar di dalam fikiran aku tanpa henti. Aku tak sangka bahawa satu acara hari jadi yang aku anggap biasa-biasa saja boleh membawa aku ke dalam situasi yang begitu pelik dan penuh dengan emosi yang bercampur baur. Aku duduk di meja makan, cuba mengawal degupan jantung yang masih laju. Orang ramai di sekeliling terus berbual dan ketawa, dan suasana pesta seperti biasa kembali rancak. Tapi aku rasa seperti aku berada di dunia yang berbeza. Dunia di mana rahsia dan perasaan yang selama ini aku cuba sembunyikan mula menyinggah ke permukaan. Arif berdiri tidak jauh dari aku, dikelilingi oleh tetamu lain yang bertanyakan tentang pengalaman kami dalam permainan itu. Aku lihat dia ketawa dan berbual dengan mudah, tetapi aku perasan dia tak pernah sekalipun melirik ke arah aku. Mungkin itu cara dia menjaga jarak, atau mungkin dia juga sedang bergelut dengan perasaan yang sama seperti aku. Hatiku berdebar, dan aku bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang berlaku malam ini? Adakah ini hanya permainan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Aku cuba mencari jawapan,
Tapi yang aku dapat hanyalah kekeliruan dan rasa tidak tenang. Liana muncul di hadapanku. Wajahnya berseri-seri dan penuh kegembiraan. "Mak, seronok tak?" "Kan aku kata mesti best," katanya sambil tersenyum lebar. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Aku tak mahu dia tahu betapa kacau bilau perasaan aku malam ini. Dia duduk di sebelah aku, dan aku dapat rasa kehangatan yang selalu aku rindui dari anak perempuan aku itu. Tapi di dalam hati, aku tahu aku perlu menghadapi sesuatu yang lebih rumit dari sekadar teka-teki dan permainan. Aku teringat kembali kata-kata Arif sebelum ini, tentang aku yang selalu merendah diri dan tak hargai kelebihan sendiri. Aku cuba menafsir apa maksudnya, dan tiba-tiba aku sedar bahawa mungkin aku selama ini terlalu sibuk dengan tanggungjawab dan rutin harian sehingga lupa untuk melihat diri sendiri dengan penuh penghargaan. Malam itu membuat aku terfikir tentang hubungan aku dengan Arif. Selama ini, kami hanya berinteraksi sebagai keluarga biasa, ibu mertua dan menantu. Tapi malam ini, aku mula merasakan ada sesuatu yang lebih rumit dan sukar untuk dijelaskan. Perasaan yang bercampur aduk antara hormat, kekaguman, dan sesuatu yang aku cuba tolak jauh dari hati. Aku tahu aku perlu berfikir dengan lebih jelas, tapi sukar untuk menenangkan diri apabila segala memori malam itu bermain-main di fikiran aku. Apakah aku harus melupakan semua ini? Atau aku perlu menghadapi perasaan yang mula tumbuh tanpa aku sedari? Sambil aku menghirup minuman di gelas, telefon aku bergetar. Sebuah mesej masuk dari Arif. Ringkas, tapi membuat hati aku berdebar kencang. "Terima kasih kerana menjadi partner yang hebat malam ini. Lama juga aku tak seronok macam ni." Aku cuba membaca mesej itu berulang kali, cuba mencari maksud yang tersembunyi di sebaliknya. Aku membalas dengan ayat ringkas. Aku pun rasa seronok. "Terima kasih kerana banyak membantu." Tapi selepas itu, aku tambah, "Kau memang rakan sepasukan yang baik." Tanda titik-titik 3 muncul di skrin telefon, menunjukkan dia sedang menaip balasan. Aku duduk termenung, menanti mesej seterusnya dengan perasaan yang bercampur-campur antara harapan, kebimbangan, dan kekeliruan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Adakah ini sekadar permainan biasa, atau sesuatu yang lebih daripada itu? Aku tutup telefon dan letakkan di atas meja, cuba mengalihkan perhatian. Tapi hati aku terus bergelora, dan aku tahu bahawa malam ini bukan sekadar satu malam biasa. Malam ini telah membuka pintu kepada sesuatu yang aku belum bersedia untuk hadapi sepenuhnya. Malam itu, selepas mesej dari Arif masuk, aku masih duduk termenung di sudut meja. Rasa hati bercampur baur antara seronok dan kekeliruan. Namun, belum sempat aku benar-benar memikirkan semuanya, sesuatu yang tidak dijangka terjadi. Sebuah bisikan halus datang dari arah belakang aku, membuat bulu roma meremang. Aku berpaling perlahan, dan di situ berdiri seorang wanita muda yang aku kenal sebagai Sarah, sahabat rapat Liana. Wajahnya yang cantik dihiasi senyuman misteri, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat aku rasa seolah-olah dia menyimpan rahsia besar. Dia memandang aku dengan pandangan penuh maksud, seolah-olah mahu menyampaikan sesuatu yang penting. "Puan Aisyah, boleh saya bercakap dengan Puan sebentar?" Suara Sarah rendah dan agak serius. Aku mengangguk tanpa banyak bertanya, dan dia mengajak aku ke sudut bilik yang lebih sunyi. Suasana di sana berbeza, tenang dan penuh rahsia. Sarah mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata, "Saya tahu ini mungkin kedengaran pelik, tapi ada perkara yang Puan perlu tahu tentang malam ini dan tentang Arif." Aku terkejut dengan kata-katanya. "Apa maksud kamu?" tanyaku dengan hati-hati. Dia berhenti seketika, matanya tidak berkelip memandang aku. Malam ini bukan sekadar permainan teka-teki biasa. Ada perkara yang berlaku di belakang tabir yang Puan tidak tahu. Arif, dia menyimpan sesuatu yang dia tidak beritahu sesiapa, termasuk Liana. Suaranya semakin perlahan, penuh was-was.
Aku cuba tenang, tapi jantung aku berdegup kencang. Apa yang dimaksudkan? Kenapa Sarah tiba-tiba muncul dengan cerita macam ini? Apa yang dia sembunyikan? Aku bertanya. Suara aku hampir berbisik. Sarah menggiling. Saya tak boleh beritahu semuanya sekarang, tapi saya rasa Puan perlu berhati-hati. Malam ini ada banyak perkara yang tidak seperti yang kelihatan. Saya cuma mahu Puan tahu, jangan terlalu percaya dengan apa yang nampak saja. Aku termenung, cuba memahami maksud Sarah. Dia kemudian menyerahkan sebuah kertas kecil yang dilipat kemas. Ini mungkin membantu Puan faham lebih lanjut. Tapi jangan beritahu sesiapa, terutama Liana. Ini rahsia antara kita. Aku mengambil kertas itu dengan tangan yang bergetar. Di atasnya tertulis beberapa nota ringkas, tapi cukup untuk membuat aku rasa dunia aku tiba-tiba berubah. Ada nama-nama, tarikh, dan ayat-ayat yang aku tidak faham sepenuhnya, tapi jelas menunjukkan ada sesuatu yang berlaku jauh lebih rumit daripada permainan teka-teki yang kami mainkan. Ketika aku memandang Sarah sekali lagi, dia hanya tersenyum sama dan berbisik, "Hati-hati, Puan Aisyah. Malam ini baru permulaan." Lalu dia berlalu pergi meninggalkan aku di sudut bilik itu dengan rasa yang bercampur antara takut dan ingin tahu. Aku cuba membaca nota itu berkali-kali, mencari jawapan yang mungkin tersembunyi di antara baris-baris tulisan itu. Tetapi semakin aku baca, semakin banyak soalan yang muncul dalam kepala aku. Apa sebenarnya rahsia yang disembunyikan Arif? Kenapa dia tidak pernah memberitahu Liana? Dan apa kaitan semua ini dengan malam hari jadi yang kelihatan biasa tadi? Aku rasa aku sudah terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar daripada apa yang aku sangka. Namun, aku tidak boleh berkongsi ini dengan sesiapa, kerana aku takut akan mengganggu kedamaian keluarga kami. Tapi dalam hati aku, satu janji terukir aku akan mencari jawapan. Walaupun itu bermakna aku harus menyusuri lorong gelap yang penuh dengan rahsia dan bahaya. Malam itu, aku tahu hidup aku tidak akan pernah sama lagi. Dan apa yang aku tak tahu, malam itu hanyalah permulaan dari satu kisah yang jauh lebih menakjubkan dan penuh teka-teki daripada yang aku bayangkan. Malam itu, selepas Sarah berlalu meninggalkan aku di sudut bilik, aku masih terpaku dengan nota kecil di tangan. Setiap perkataan di situ seolah-olah menjerit rahsia yang tersembunyi, meninggalkan aku dalam kekeliruan yang makin mendalam. Aku cuba menenangkan diri, tapi rasa ingin tahu yang membakar membuatkan aku tak dapat duduk diam. Aku berpaling ke arah Arif yang masih berbual mesra dengan tetamu lain. Senyuman di wajahnya kelihatan seperti biasa, tapi aku tidak boleh menafikan ada sesuatu yang tersirat di balik matanya. Ada rahsia yang dia simpan, dan aku kini tahu, malam ini bukan sekadar permainan teka-teki yang biasa. Aku teringat kembali detik-detik di bilik teka-teki tadi, bagaimana jari kami bersentuhan, bagaimana dia memandang aku dengan cara yang berbeza. Semua itu kini berputar di fikiran aku dengan makna yang baru, makna yang lebih kompleks dan sukar untuk aku terima. Aku berdiri perlahan dan melangkah keluar dari bilik utama, mencari tempat yang lebih sunyi untuk memikirkan semuanya. Di luar, angin malam yang sejuk menyapa wajah aku, membawa sedikit ketenangan dalam kekalutan yang melanda. Aku membuka nota itu sekali lagi, cuba meneliti setiap maklumat yang tertulis. Terdapat nama lama, tarikh yang tidak aku kenali, dan beberapa catatan tentang peristiwa yang aku tidak pernah dengar sebelumnya. Aku tahu, ini bukan main-main. Ada sesuatu yang besar sedang tersembunyi, dan aku berada tepat di tengah-tengahnya. Tiba-tiba telefon aku bergetar. Mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. Aku membuka mesej itu dengan hati berdebar. Tulisannya ringkas tapi jelas. "Berhati-hatilah, Aisyah. Jangan percayai semua yang kamu lihat malam ini." Aku terkejut dan merasakan bulu roma berdiri. Siapa yang menghantar mesej itu?
bagaimana mereka tahu namaku? Dan yang paling penting, apa maksud sebenar di sebalik amaran itu? Sementara aku cuba memahami mesej itu, suara langkah kaki mendekat dari belakang. Aku berpaling dan terlihat Arif berdiri di situ, wajahnya serius dan sedikit gelisah. Aisyah, boleh kita bercakap? Katanya perlahan. Aku mengangguk, walaupun hati penuh persoalan. Kami berjalan menuju ke sebuah sudut taman di belakang rumah, jauh dari hiruk-pikuk pesta. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, kami berdiri berhadapan. Dia memandang aku dalam-dalam, dan aku dapat rasa ada sesuatu yang ingin dia katakan tetapi tersekat di kerongkong. Akhirnya, dia menarik nafas panjang dan berkata, Aisyah, ada sesuatu yang aku perlu beritahu kamu. Bukan mudah untuk aku cakap, tapi aku rasa kamu perlu tahu kebenaran. Aku menahan nafas, bersedia untuk mendengar apa sahaja yang akan dia luahkan. Kata-katanya datang perlahan, membawa aku ke dalam dunia yang aku tidak pernah sangka akan aku masuki. Aku bukan sahaja menantu kamu, tapi aku juga ada rahsia yang selama ini aku sembunyikan dari semua orang. Malam ini, permainan itu hanyalah permulaan untuk sesuatu yang lebih besar, katanya dengan suara penuh kesungguhan. Aku terpaku, cuba memahami maksudnya. Apa rahsia yang dia maksudkan? Dan bagaimana permainan teka-teki itu berkaitan dengan kehidupannya yang selama ini aku anggap biasa? Arif menghulurkan tangan, menyentuh lembut bahuku. Percayalah, Aisyah, aku mahu kamu tahu semuanya. Tapi kamu perlu janji, ini hanya antara kita. Hatiku berdegup kencang, dan aku tahu malam ini akan membawa aku ke satu perjalanan yang penuh dengan teka-teki, rahsia, dan perasaan yang aku tak pernah jangka. Aku mengangguk, bersedia untuk menerima apa sahaja yang akan dia ceritakan. Malam itu, aku tahu hidup aku akan berubah selamanya. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman yang redup, suasana menjadi semakin tegang namun penuh dengan kehangatan yang aneh. Arif berdiri di hadapanku, matanya yang dalam menyuntik rasa takut dan keinginan untuk tahu segala rahsia yang selama ini tersembunyi. Aku tahu, apa jua yang bakal dia ungkapkan, ia bakal mengubah hidup aku selamanya. Dia menarik nafas panjang, dan dengan suara yang lembut tapi penuh tekad, dia mula bercerita tentang kehidupan yang tidak pernah aku tahu. Tentang masa lalunya yang penuh dengan rahsia dunia perisik, tentang tugas-tugas yang pernah dia jalankan jauh dari pengetahuan keluarga dan sahabat. Dia bukan hanya seorang menantu biasa, tapi seorang lelaki yang membawa beban berat rahsia yang tidak mudah untuk diceritakan. Ini bukan mudah untuk aku kongsi, Aisyah, katanya sambil memegang tanganku erat, tapi aku percaya kamu mampu faham dan terima aku seadanya. Aku terpegun. Suaranya penuh dengan kejujuran yang jarang aku lihat dalam hidup aku. Dia ceritakan bagaimana dia pernah terlibat dalam misi yang membahayakan nyawanya, bagaimana dia terpaksa menyembunyikan identitinya demi keselamatan orang-orang yang dia sayangi, termasuk aku dan Liana. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya membina gambaran yang jelas tentang betapa kompleks dan berbahayanya kehidupannya selama ini. Aku terasa seperti berada dalam satu filem thriller yang tak pernah aku bayangkan akan aku alami secara nyata. Tapi apa yang paling menyentuh hati aku adalah kejujuran dan keberanian Arif untuk membuka diri, mempercayakan aku dengan rahsia yang selama ini dia simpan. Dan malam ini, sambungnya, permainan teka-teki itu adalah ujian. Ujian untuk lihat sama ada aku boleh percaya kamu sebagai rakan sepasukan sebenar dalam hidup aku. Aku terdiam, cuba mencerna semua yang didengari. Ada rasa bangga, takut, dan juga harapan bercampur menjadi satu dalam dada aku. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Hanya bunyi angin malam yang menyejukkan dan degupan jantung kami yang memenuhi ruang. Aku tahu, keputusan aku selepas ini akan menentukan nasib hubungan kami, dan mungkin juga keluarga kami. Aku menarik nafas dalam-dalam dan memandang tepat ke matanya.
Arif, aku berkata perlahan, terima kasih kerana mempercayai aku. Aku tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, tapi saya mahu cuba faham dan berada di sisi kamu. Dia tersenyum, melepaskan genggaman tangannya dari bahuku dan memegang aku perlahan. Skim yang aku harapkan, katanya. Namun, sebelum kami sempat bernafas lega, telefon aku bergetar sekali lagi. Di skrin terpampang mesej yang buat darah aku beku. Kamu sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Berhati-hatilah, atau semuanya akan musnah. Aku melihat Arif, dan aku tahu malam ini bukan sahaja tentang rahsia, tapi juga tentang bahaya yang menanti. Kami berdiri di tepi jurang antara kejujuran dan rahsia yang boleh memusnahkan segalanya. Malam itu, aku sedar bahawa hidup aku telah berubah menjadi satu kisah yang jauh lebih hebat dan berbahaya daripada apa yang aku sangka. Dan aku harus bersiap sedia untuk menghadapi apa jua yang datang seterusnya. Malam semakin larut, dan aku berdiri di bawah sinaran lampu taman yang samar-samar, dengan hati yang berdebar-debar dan minda yang penuh dengan persoalan. Mesej amaran yang baru saja aku terima seperti bayangan gelap yang menghantui setiap langkah aku. Aku tahu, apa yang aku hadapi bukan sekadar rahsia biasa, tapi sesuatu yang boleh menggoncangkan dunia aku dan keluarga aku. Arif berdiri di sebelah aku. Wajahnya yang biasanya tenang kini menampilkan kebimbangan yang aku jarang lihat. Kami berdua saling berpandangan, seolah-olah berkomunikasi tanpa kata-kata, memahami bahawa malam ini adalah titik perubahan dalam hidup kami. Ini bukan lagi permainan, Aisyah katanya perlahan. Ada pihak yang tidak mahu rahsia ini terdedah. Dan mereka sanggup lakukan apa sahaja untuk pastikan ia kekal tersembunyi. Aku menarik nafas panjang, cuba menguatkan diri. Dalam kepalaku, segala teka-teki, rahsia, dan perasaan yang bercampur baur mula menyusun satu gambaran yang lebih jelas bahawa aku kini terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada apa yang aku sangka. Walaupun takut, aku tahu aku tidak boleh lari. Ada sesuatu dalam diriku yang mahu tahu kebenaran, yang mahu menghadapi semua cabaran ini dengan berani. Aku memandang Arif, apa yang perlu kita buat sekarang? Dia mengusap lembut tangan aku. Kita perlu berhati-hati. Tapi yang paling penting, kita hadapi bersama-sama. Aku janji, aku akan jaga kamu dan keluarga kita. Dia memimpin aku kembali ke dalam rumah, di mana pesta masih berlangsung, penuh dengan gelak tawa dan muzik yang mengisi ruang. Tetapi bagi aku, suasana itu terasa jauh berbeza, seperti dunia aku telah berubah menjadi dua. Satu yang biasa dan satu lagi yang penuh dengan rahsia dan bahaya. Ketika aku duduk semula di meja, aku perasan Liana tersenyum kepadaku, tidak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir malam ini. Aku tersenyum kembali, menyembunyikan segala kekusutan di hati. Namun, dalam diam, aku tahu bahawa perjalanan aku baru sahaja bermula. Setiap langkah ke depan akan membawa aku lebih dekat dengan kebenaran, tetapi juga risiko yang tidak terjangka. Malam itu, aku belajar bahawa kadang-kadang, kehidupan adalah satu permainan teka-teki yang paling rumit di mana setiap petunjuk membawa kita ke satu rahsia yang lebih besar, dan setiap jawapan membuka pintu kepada misteri yang lebih dalam. Dan aku bersedia untuk terus bermain permainan itu. Walaupun risikonya mungkin terlalu besar untuk aku tanggung sendirian. Sebab aku tahu, dalam permainan ini, aku tidak keseorangan. Ada Arif di sisi aku, dan bersama-sama, kami akan menghadapi apa jua yang datang. Namun, satu soalan masih bergentayangan di minda aku, siapakah sebenarnya musuh yang sedang mengintai kami dalam bayang-bayang? Dan adakah aku benar-benar bersedia untuk menghadapi kebenaran yang bakal terungkap nanti? Malam itu, aku menutup mata, berdoa agar kekuatan dan keberanian sentiasa menyertaiku. Kerana aku tahu, kisah ini belum berakhir. Ia baru sahaja bermula.